siapa sebenarnya yang layak ataupun yang berada di kerusi penglipu lara ni sebenarnya? Seorang penglipu lara ni sangat istimewa dan unik. Kalau kita lihat seorang penglipu lara yang hebat, yang unik, beliau dapat bercerita menggunakan kecerdasan pelbagai bahasa sambil bermain muzik. Boleh kognitifnya, kecerdasan kognitif aktif. Jadi dia boleh mengingat beratus cerita secara spontan. Penglipu lara ni adalah penyampai memori kebudayaan yang lama, kebudayaan Melayu kita. Kalau generasi kini, penglipu lara era moden, mungkin dia boleh sampaikan memori kebudayaan kita yang lama dalam cerita rakyatnya tu. Penglipu lara ni fungsinya itu dia menghibur dan juga secara tak langsung dia mendidik secara tersirat. Ada satu pempengaruh ni, tak tahulah doktor kenal ke tak kenal, namanya DMA Islam. Dia mengatakan kos macam Masscom, komunikasi, teater, saya kira macam bahasa ni termasuk sekali lah sebagai satu kos yang sia-sia. Jadi saya tak setuju. Bagi saya, setiap kos yang disediakan di universiti mempunyai peranan, mempunyai objektif untuk menjadikan siapa-siapa. Sebab dalam hidup kita ni saling melengkapi. Kita tak boleh fokus kita saja sebab ada orang yang akan melengkapi kita. Jadi pandangan doktor, sebab saya memang cukup tak bersetuju apa yang DMA Islam kata. Dia kata fakulti ataupun kos Masscom, kos saya kira bahasa sekali sebab ada berkaitan dengan teater dan sebagainya, ini kos yang sia-sia. Silakan doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Selamat hujung minggu. Kita dah nak masuk hujung minggu. Hari ni hari Jumaat. Saya yakin ramai ada yang baru sampai ke rumah, ada yang dalam perjalanan pulang. Semoga semuanya selamat-selamat. Semoganya semua sampai ke destinasi dengan selamat dan juga dalam keadaan yang gembira bersama keluarga, insya-Allah. Jadi hari ini tanggal 26 Jun 2026, hari Jumaat, kita berada di dalam Peduli Radio, radio kebajikan pertama Malaysia. Hari ini kita nak kupas, kita nak tengok, lihat ada satu topik yang saya kira cukup bermakna, yang saya kira akan memberi impak dan juga memberi manfaat kepada semua pendengar-pendengar kita. Jadi hari ini saya cerita topik dulu. Jadi topiknya adalah penglipu lara Melayu, warisan tradisi yang tiada nokta. Jadi bersama dengan saya, orang yang cukup istimewa, yang pakar dalam bidang sastra Melayu, saya memperkenalkan Profesor Madya Dr. Roslina Abu Bakar yang merupakan pensyarah di Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Selamat datang sekali lagi doktor. Ya, terima kasih kerana mengundang saya untuk kali ini. Alhamdulillah, sebab kita ada topik yang ada peranan yang kita nak sampaikan kepada masyarakat. Jadi hari ini saya bawa doktor ni, sekali lagi kita nak cerita tentang kesusasteraan Melayu, kita nak cerita tentang penglipu lara, kita nak cerita tentang warisan. Ini warisan Melayu yang turun-temurun daripada dulu sehingga hari ini masih lagi ada. Ya, betul. Jadi sebelum kita teruskan lebih jauh, mungkin kita nak dengar sedikit sebanyak daripada doktor. Mungkin perkenalkan diri doktor dulu. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Cik Syafiq lah ya. Okey, baiklah. Saya Profesor Madya Dr. Roslina binti Abu Bakar. Ya, yang mana saya berkhidmat di Universiti Putra Malaysia, di Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Jadi pengkhususan bidang saya adalah oral tradition, tradisi lisan, ya, dan mendapat pendidikan di Sekolah Menengah dan Rendah di Muar, Johor. Orang Johor. Ya, saya berasal dari Muar. Kemudian saya melanjutkan pelajaran di Universiti Putra Malaysia. Ya, Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pertama. Kemudian melanjutkan pelajaran Master Kesusasteraan Melayu di Universiti Putra Malaysia dan juga di Universiti Melaya, ya, Doktor Falsafah
pengajian Melayu. Pengkhususan tradisi lisan, kemudian melanjutkan pelajaran postdoktoral di Universiti Leiden. Ya, dalam bidang manuskrip Melayu. Okey. Universiti Leiden di mana, Doktor? Leiden di Netherlands. Netherlands. Tapi ada pengkhususan bahasa Dia lebih kepada manuskrip. Okey. Jadi di situ saya buat kajian tentang manuskrip Melayu, yang mana kita dapati semua yang ditintakan dalam manuskrip Melayu itu berasal dari tradisi lisan. Khususnya cerita rakyat Melayu lah. Ya. Alright. Jadi itu sedikit sebanyak pengenalan tentang doktor. Nanti sambil-sambil tu kita akan tanya lagi banyak lagi ni. Alamat masih muar ke? Alamat? Baru nak tanya ni nak mengundi ni. Oh ya ke? Ya, alamat masih muar. Mengundi lah ni, PRN. Betul. Okey, jadi doktor tak lama lagi nak kena mengundi ni. Okey. Jadi sebelum kita nak tahu jugalah doktor. Sebenarnya kan kadang-kadang orang kat luar sana ada yang tahu, ada yang tak tahu. Apa tu sebenarnya Panglipulara? Apa sebenarnya Panglipulara dalam tradisi Melayu kita sebenarnya? Okey, baiklah. Panglipulara. Panglipulara ni kita kenali juga sebagai tukang cerita. Iaitu seseorang yang menyampaikan tradisi lisan, sama ada naratif ataupun non-naratif, sama ada dalam bentuk puisi, seperti pantun, tromba, syair, gurindam dan sebagainya. Kemudian dalam bentuk cerita juga, yang kita dapati cerita rakyat Melayu itu mempunyai pelbagai jenis, seperti cerita asal-usul, mitos, legenda, cerita lipulara, cerita dongeng, cerita binatang dan pelbagai lagi. Jadi di situ peranan Panglipulara ini cukup unik dan istimewa kerana beliau dapat menyampaikan cerita rakyat Melayu itu dengan mengingat sahaja. Dengan mengingat sahaja, kemudian mempunyai pelbagai kecerdasan dalam diri seperti bermain alat muzik sambil bercerita, kemudian mengingat beratus jenis cerita dan sebagainya. Jadi mengikut kalau kita lihat Ismail Hamid pada tahun 1981 menyatakan bahawa Panglipulara ini seorang yang sangat istimewa di mana dia dapat menghiburkan audien masyarakat. Jadi penglipur itu sahaja maknanya menghiburkan yang lara. Lara, kesusahan, kesedihan. Jadi pada ketika dulu kalau kita lihat sebelum adanya medium baharu seperti media elektronik dan sebagainya, kita dapati Panglipulara ini merupakan insan yang sangat istimewa pada ketika itu, kerana beliaulah yang hanya menyampaikan pengajaran dan juga hiburan. Ia adalah penglipur kepada yang lara, di mana mereka akan bergembira apabila mendengar ataupun escapism pada waktu dahulu. Kita sedia maklum, dahulu kita tiada media dan sebagainya. Betul. Jadi pada waktu siang mereka penduduk kampung dan sebagainya, mereka bekerja pada waktu siang, penat bekerja, dan di waktu malam mereka akan terhibur dengan Panglipulara ini. Dengan cerita yang pelbagai, yang indah, mempunyai estetika dan sebagainya lah. Jadi di situ peranannya itu. Okey, maksudnya kat sini dah terjawab juga macam mana tradisi Panglipulara ni berkembang ketika itu, ketika zaman dahulu. Kita sebenarnya ada tahu ke, maksudnya daripada tahun bila sebenarnya bermula ataupun dicatatkan dalam sejarah kita tentang kewujudan ataupun wujudnya Panglipulara, konsep Panglipulara ni? Okey, baiklah. Jadi kalau kita lihat Muhammad Taib Osman, seorang tokoh pengkaji yang terkenal dalam bidang tradisi lisan, pada tahun 1991 menyatakan bahawa Panglipulara ni memang sudah wujud pada tahun 20-an lagi. Pada awal itu sudah ada. Sebelum tu pun sudah ada. Mereka sudah bercerita dan sebagainya untuk mengajar dan mendidik. Kemudian sebelum adanya media cetak tu, 20-an sudah ada media cetak. Sebelum tu lagi sudah ada lah. Jadi pada ketika itulah mereka sangat aktif dan sebagainya. Apabila sudah ada tentang semangat nasionalisme dan sebagainya, jadi peranan Panglipulara tu lagi penting untuk nak membangkitkan semangat nasionalisme, kenegaraan dan sebagainya lah dalam cerita itu.
Okey, jadi maksudnya peranan penglipur lara ketika zaman dahulu sangat penting. Ya, Dia ada betul. pelbagai peranan. Ya, betul. Bukan sahaja untuk mendidik, tapi tadi doktor cakap untuk menaikkan balik semangat nasionalisme dan juga nak membangkitkan semangat untuk cintakan tanah air dan sebagainya. Ya, betul. Siapa sebenarnya yang layak ataupun yang berada di kerusi penglipur lara ni sebenarnya? Okey, baiklah. Sebenarnya penglipur lara ni masih seperti yang saya nyatakan tadi, beliau seorang yang istimewa dan juga unik. Bukan semua orang boleh jadi penglipur lara. Jadi hasil kajian saya lah pada tahun ketika saya menduduki pengajian PhD, saya telah melahirkan satu model, model Arlina Komunikasi Dua Hala Terancang, yang mana hasil pematan saya, seorang penglipur lara ni sangat istimewa dan unik kerana beliau bukan sahaja mempunyai kecerdasan dari segi bahasa, mempunyai kecerdasan bahasa kerana boleh bercerita menggunakan bahasa yang sangat estetik, bombastik, ya. Kemudian di samping itu bercerita sambil bermain muzik. Jadi bermain muzik dan juga menggerakkan badan, bodily kinesthetic. Kemudian kognitif, dapat mengingat dengan baik beratus cerita. Dan dari situ saya dapati seorang penglipur lara ni bukan mudah, seseorang itu bukan mudah untuk menjadi penglipur lara. Betul. Jadi perlu ada kecerdasan kat situ, multiple intelligence dalam diri. Kerana kita setiap orang ada multiple intelligence dalam diri. Betul. Dan mungkin ada kecenderungan satu kecerdasan. Contoh kecerdasan berbahasa. Kan? Betul. Mungkin dia tidak boleh bermain muzik. Tetapi kalau kita lihat seorang penglipur lara yang hebat, yang unik, beliau dapat bercerita menggunakan kecerdasan pelbagai bahasa, ya, sambil bermain muzik. Boleh kognitifnya, kecerdasan kognitif aktif. Jadi dia boleh mengingat beratus cerita secara spontan. Kemudian selain daripada itu banyak lagi kecerdasan pelbagai dalam dirinya. Jadi dari situ menjawab pertanyaan Cik Syafiq, bukan semua orang boleh menjadi penglipur lara. Dia perlu ada kreativiti, dia perlu ada pengalaman mungkin, dia perlu ada kemahiran, ya, pengetahuan, ya, kecerdasan. Jadi di situ seseorang nak jadi penglipur lara tu, dia kena ada. Dia boleh mengingat cerita. Sebab seorang penglipur lara yang hebat, dia mempunyai simpanan dalam mindanya beratus-ratus cerita. Dan apabila diminta oleh tuan rumah, contohnya pada zaman dahulu untuk bercerita, dia akan bercerita secara spontan, ya, secara interpersonal dan juga intrapersonal. Dia dapat mengingat cerita dan juga berinteraksi dengan audien yang sesuai dengan cerita yang mahu disampaikan. Jadi di situ kalau kita lihat, bukan semua orang boleh menjadi penglipur lara. Mungkin kalau generasi kini kita boleh pupuk dia dengan kemahiran. Contohnya begitulah. Okey, jadi penerangan daripada doktor ni dah menjelaskan beberapa tentang ciri-ciri penglipur lara itu, dah juga menceritakan tentang fungsi-fungsi lain yang ada pada penglipur lara. Jadi sebenarnya kan kalau doktor tengok apa nilai-nilai yang sering disampaikan melalui cerita penglipur lara ni, apa nilai yang selalu dia bawa yang biasalah yang disampaikan tu. Okey. Saya sangat mengagumilah seorang penglipur lara ni kerana dalam cerita yang disampaikan tu bukannya hanya sebenarnya wewenangnya untuk berhibur, tetapi ada pengajaran yang disampaikan. Jadi bagi pendapat saya, penglipur lara ni adalah penyampai memori kebudayaan yang lama dan sebagai kebudayaan Melayu kita. Kalau generasi kini, penglipur lara era moden, mungkin dia boleh sampaikan memori kebudayaan kita yang lama dalam cerita rakyatnya tu. Jadi menurut Fatimah Muhammad Yassin 1991, kalau saya lihat 1990, beliau menyatakan bahawa penglipur lara ni dia fungsinya itu dia menghibur, dan juga sekali secara tak langsung dia mendidik secara tersirat. Kerana orang Melayu kita penuh dengan nilai budi. Menyampaikan pendidikan itu secara intrinsik, secara tersirat. Maksudnya di situ
pelbagai nilai yang kita boleh dapat dalam cerita rakyat Melayu itu sendiri. Seperti kalau kita lihat ya, Penglipu Lara yang menyampaikan cerita rakyat Melayu tentang contohnya lah dalam cerita Lembing Awang Pulang ke Dayang, contoh dia nak gambarkan upacara perkahwinan itu ya dalam masyarakat Melayu yang memakan masa berhari-hari dan juga menuntut orang kampung supaya membantu, bekerjasama, bergotong royong. Di situ ada nilai baik, di situlah yang mahu disampaikan. Dan kalau kita lihat cerita binatang ya, yang mana watak-watak itu diasosiasikan seperti manusia. Jika kita lihat kat situ, watak sang kancil yang mana cerdik kan, licik dan juga cerdik. Kemudian cerita Pak Kaduk kan, Pak Kaduk, di mana walaupun kita perlulah berfikir sebelum bertindak. Jadi banyak cerita rakyat begitu yang disampaikan oleh Penglipu Lara, tujuannya untuk nak mengajar, mendidik, mensosialisasikan manusia. Contoh kalau kita lihat cerita Lang Makku ataupun cerita pendosa, legenda pendosa, cerita Si Tanggang. Bagaimana nilai moral itu disuntik dalam cerita ya, supaya jangan menderhaka kepada ibu kan. Kerana menderhaka kepada ibu ni satu perbuatan ni yang tidak sewajarnya lah kan. Betul. Dan dalam konteks kita dalam dunia Melayu, ia mengingatkan kita tentang adab ya, dengan ibu bapa. Betul. Kan. Dalam cerita Si Tanggang tu kalau kita lihat bagaimana Penglipu Lara ingin mensosialisasikan manusia. Contohnya daripada kita mengabaikan ibu bapa, kita akan back to our culture, bagaimana kita menghargai ibu kan, sayangi ibu dan sebagainya lah. Di situ banyak sebenarnya cerita. Tadi doktor sebut apa tadi, antara kisah tu kita, macam ada tak pernah dengar pun ada. Cerita apa tu? Tadi sebelum tu. Tapi tak apa, kejap lagi kita boleh sambung lagi. Saya nak tanya. Jadi terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Peduli Radio yang bersama kita hari ini. Kita berada di Peduli Radio, radio kebajikan pertama Malaysia. Di sinilah kisah-kisah kebajikan kita angkat kepada masyarakat. Di sinilah kisah-kisah inspirasi kita bawakan kepada anda supaya kita ambil nilai pengajaran yang baik untuk dijadikan sebagai pengajaran kehidupan kita, insya-Allah. Jadi kepada anda semua yang baru sahaja mendengar, jangan lupa untuk follow kita punya social media. Kita ada di Facebook, di Instagram, di TikTok, dan kalau nak tengok live kita hari ini di Facebook akan ada live Facebook dan juga video penuh. Kalau nak tengok video penuh sesi kita pada hari ini, boleh layari di Facebook Peduli Radio. Di sana nanti kita akan kongsikan kepada anda semua video penuh tentang cerita kita hari ini. InsyaAllah banyak dah video, banyak dah tetamu yang kita bawa. Semuanya untuk memberi inspirasi. Semuanya nak menyampaikan maklumat dan juga nilai pengajaran kepada anda. Jadi kita bersama sekali lagi, kita masih bersama dengan Profesor Madya Dr. Roslina Abu Bakar yang merupakan pensyarah di Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM. Hari ini kita cerita special sikit tentang Penglipu Lara Melayu, warisan tradisi yang tiada noktah. Jadi itu tajuk dia menarik. Jadi doktor, saya nak masuk sikit sebab bila kita dah cerita tentang Penglipu Lara, pengenalan, peranan dan sebagainya, mungkin orang lebih tertarik nak tahu kalau ada contoh-contoh cerita Penglipu Lara yang masih dikenali sehingga hari ini. Mungkin doktor boleh perkenalkan sikit? Okey, baiklah. Cerita Penglipu Lara, contohnya Penglipu Lara ni adalah individu yang menyampaikan cerita. Betul. Jadi antara contoh cerita Penglipu Lara yang disampaikan oleh Penglipu Lara ini, cerita rakyat Melayu, ya, banyak. Contohnya seperti Si Tanggang, Bawang Putih Bawang Merah, ya, yang mana sangat mendapat sambutan lah sehingga digitalkan. Kemudian cerita Puteri Gunung Ledang yang mana dipentaskan ya, dalam seni persembahan, difilmkan, dan juga Batu Belah Batu Bertangkap, ya, cerita binatang seperti Sang Kancil.
banyak lagi. Dan juga kalau cerita Lipo Lara pula ya, yang mana ceritanya plotnya agak panjang sedikit seperti Hikayat Malin Deman dan sebagainya lah. Jadi banyak tu, sebab itu saya kata seorang Lipo Lara tu sangat hebat. Dia boleh mengingat banyak cerita ya, dan konsisten cerita tu yang paling penting. Ya, betul. Kemudian pada masa dulu ya, kalau kita lihat ketika sebelum adanya media elektronik tu, yang mana Penglipu Lara ni mereka akan undang ya di bangsal lah, dia bercerita di bangsal yang dihaskan. Kemudian akan ada audien yang menyaksikan. Dan Penglipu Lara ni dia boleh bertahan bercerita pada waktu siang sehinggalah ke larut malam, sehinggalah ke waktu pagi esok. Boleh? Ya. Itulah dia punya, memang dalam profession. Sejarah memang dah tercatat sebegitu. Betul. Ya, jadi di situ contohnya kalau ada upacara perkahwinan kan, di mana orang Melayu ni zaman dahulu mereka akan berhari-hari upacara perkahwinan tu kan. Betul. Kemudian adanya gotong royong. Betul. Ya, gotong royong yang memakan masa selama 3 hari, 7 hari. Betul. Contohnya. Betul. Kemudian, rewang. Ya, kalau orang dulu rewang. Okey. Di situlah peranan Penglipu Lara yang macam Cik Syafiq kata ada banyak cerita kan. Contohnya di situ, contohnya pada waktu siang. Kan, waktu siang tu ibu bapa orang kampung sedang bergotong royong ni mungkin membawa anak-anak kecil. Kan. Betul. Di situ pada waktu siang ya, akan Penglipu Lara akan bercerita, audiennya anak-anak. Jadi ceritanya mungkinlah cerita Sang Kancil. Betul. Kemudian cerita teka-teki dan sebagainya. Cerita binatang banyak kan, cerita kura-kura dan sebagainya. Jadi di situ kalau kita lihat cerita binatang untuk dihaskan kepada anak-anak. Kemudian mungkinlah sebelum selepas maghrib, waktu maghrib sehinggalah jam 10 contohnya begitu, Penglipu Lara ni akan bercerita cerita-cerita kepada kaum belia pula. Contohnya anak-anak muda. Kan, pada ketika itu mungkin cerita tentang percintaan, Jula Juli Bintang 7, kemudian Keris Laksamana Bentan. Tujuannya untuk apa? Untuk nak menaikkan semangat berjuang anak-anak Melayu, nasionalisme kan. Jadi di situ cerita Sultan Mahmud mangkat di Julang contohnya. Jadi Penglipu Lara ni akan menyesuaikan ceritanya dengan audien yang menonton ceritanya. Jadi di situ ada kemahiran ataupun kecerdasan interpersonal kat situ. Bagaimana hubungan dengan audien. Di samping itu, apabila larut malam, kan, larut malam ni cerita untuk ibu bapa. Jadi ceritanya ada sedikit yalah, kan, kita faham nasihat keluarga ataupun cerita yang sebab larut malam mungkin mereka mengantuk. Jadi akan dihidangkan cerita yang ada unsur erotik. Ada ya, memang ada. Ya, memang ada. Jadi cerita jenaka yang mana ada unsur-unsur erotik, lucu kan, untuk pengajaran kepada kaum ibu, kaum bapa. Kemudian ada juga orang latah, itu secara lisan lah, yang akan memeriahkan suasana. Jadi di situ menjawab persoalan Cik Syafiq tadi, ceritanya banyak dan yang paling diingat pada masa kini contohnya cerita Sultan Mahmud mangkat di Julang kan, yang masih ada kesan sejarah yang kita kategorikan sebagai cerita legenda ya, sebab ada makam yang di Kota Tinggi itu. Kemudian cerita legenda Cik Siti yang menjadi sebutan sehingga sekarang oleh masyarakat di Kota Tinggi contohnya. Kemudian cerita Si Tanggang di mana-mana kawasan juga, yang mana cerita rakyat ni bersifat universal. Di daerah Muar, Lang Makku, kemudian legenda Pendosa kan, Si Tanggang di negeri Kelantan, Nahoda Manis di Brunei dan sebagainya. Dan banyak lagi cerita rakyat lain lah yang sangat popular sehingga sekarang. Saya baru nak tanya tentang cerita rakyat ni, maksudnya dia ada banyak versi ke? Maksudnya dari segi kawasan ataupun daerah kat Malaysia ni, dia ada versi yang berbeza ke cerita yang Penglipu Lara bawa ni?
Ya, sebenarnya cerita rakyat ni dia bersifat universal. Okey. Dia bersifat universal. Di mana-mana ada. Okey. Contohnya, ada juga cerita yang hampir sama, tetapi ada perubahan sedikit mengikut budaya masyarakat. Dan setiap masyarakat setempat yang memiliki cerita rakyat itu, mereka percaya dan itu adalah budaya mereka. Jadi contoh cerita Lang Makku di Muar adalah kepercayaan masyarakat di situ. Kemudian Nahoda Manis di Brunei adalah kepercayaan di masyarakat di situ. Dipercayai si tenggang itu menjadi batu, tetapi di Muar menjadi seekor burung helang. Jadi kat situ ada perbezaan. Kalau kita lihat cerita bawang merah, bawang putih, bawang merah hampir sama dengan cerita kalau di barat apa ya? Cinderella. Jadi di situ membuktikan bahawa cerita rakyat Melayu ni dia sangat universal lah. Dia universal, di mana-mana tempat ada, tetapi berbeza mengikut masyarakat yang mempunyainya. Jadi saya seronok sebab hari ni saya belajar juga banyak perkara tentang cerita-cerita yang biasa kita dengar, biasa kita ketika kita zaman persekolahan kita dididik, diberi maklumat-maklumat tentang cerita-cerita rakyat ni kan. Saja nak tanya dengan doktor, mungkin dari segi kajian ataupun pemahaman doktor, antara Malaysia dengan negara jiran kita Indonesia, adakah kita mempunyai konsep ataupun Penglipulara punya konsep yang sama lebih kurang dengan Indonesia? Okey. Konsepnya menyampaikan cerita, tukang cerita tu konsepnya sama. Mereka juga bertutur, mereka juga boleh menyampaikan itu secara lisan dan juga secara lisan, non-naratif dan juga naratif. Mereka juga boleh bermain muzik. Dia universal. Tetapi mengikutlah kepercayaan setempat. Contohnya kalau kita lihat ya, menurut Prof. Ulam dan juga Sawar pada tahun 1991 menyatakan bahawa di Malaysia ni ataupun sama juga universal dengan negara-negara luar, mereka mempunyai berbagai jenis penglipulara. Dan kalau saya perhatikan, mereka, hasil kajian saya dapati penglipulara ni memang dia mempunyai persamaan dari segi cara dia menyampai, tetapi kreativiti tu berbeza. Contohnya kalau di Indonesia mereka juga bercerita, tetapi mungkin ada alat muzik dia yang mereka mainkan. Disampaikan secara lisan itu memang samalah. Menyampaikan tu secara lisan, bukan membaca. Jadi itu adalah tradisi lisan. Sebab tajuk macam bawang merah, bawang putih kan di Indonesia pun juga dikomersialkan. Ya, dikomersialkan. Dia universal. Ada persamaan dari segi jalan cerita. Jalan cerita. Cuma mungkin tajuknya berbeza. Kan, kalau di sini bawang putih, bawang merah, kemudian kita tengok di barat je kan, cerita Cinderella berbeza. Itu juga dengan di Indonesia dan negara lain. Kalau di Malaysia ini sahaja, kita ada kalau mengikut Gulam tadi, dia ada pelbagai jenis. Kalau di Malaysia sahaja, saya dapati ada 6 jenis penglipulara. Dia mengikut mengikut nama penglipulara itu sendiri. Jadi tukang cerita. 6 tu macam mana tu perbezaannya? Dia mengikut kawasan. Kalau di negara kita ya, kalau kita kenalilah dengan tukang cerita, kalau di daerah utara, di kawasan utara seperti di Perlis, kita ada Awang Batil. Yang mana dia akan bermain, dia akan bercerita secara lisan, memukul batil lah. Kan, di situ. Itu adalah di Perlis. Contohnya Awang Belanga di Perlis, di Kedah kan. Mereka akan bercerita sambil memukul belanga, iaitu periuk yang diterbalikkan lah. Mereka akan pukul itu ketika bercerita. Jadi itu adalah kreativiti mereka. Kemudian selampit. Selampit, dia akan memukul rebab ketika bercerita di daerah, contohnya di Kelantan, di Kedah juga, di daerah utara dan sebagainya lah. Kemudian Tok Selampit, khususnya Tok Selampit itu di negeri Kelantan dan Terengganu, akan memukul rebab juga. Kemudian apa lagi? Kabar
Kabah di daerah Minang dan juga Selangor contohnya, di mana tukang cerita itu yang kita panggil kabah. Okey. Kabah itu akan menyampaikan dikir ke ataupun menyampaikan seloka ke, teromba ke dan sebagainya yang mengikut adat Minangkabau. Kemudian penglipur lara yang terkenal di Pahang, di Terengganu, di Johor juga disebut penglipur lara, ya. Itu jenis-jenisnya. Begitu juga di negara luar lah, mereka ada tukang cerita khusus lah yang berbeza dan bermain alat muzik yang ikutlah tempat itu. Kemudian mempunyai kreativiti, ikutlah bagaimana mereka nak menyampaikan itu dengan kreativiti masing-masing dan identiti yang tersendiri. Jadi kan, doktor rasa apa sebenarnya cabaran terbesar warisan penglipur lara ni di era digital ni? Okey, baiklah. Saya lihat ya, penglipur lara ni, saya ceritakan dulu dari segi sejarahnya. Okey, kalau kita sebelum ada medium elektronik dan sebagainya, kan kita memang tertumpu kepada penglipur lara. Di mana di situlah penglipur lara lah yang mendapat menyampaikan fungsinya menghibur sambil mendidik tadi. Betul. Kemudian apabila tahun 1940-an, ya, sudah ada medium elektronik, kan, apabila adanya televisyen, kan, dan juga adanya syarikat perfilman di Singapura ketika itu. Jadi di situ era penglipur lara ni sudah mula jatuh, kalau kita lihat di situ. Kemudian saya lihat hasil kajian saya pada tahun 60-an sudah ada sarjana di universiti yang mengkaji tentang penglipur lara. Jadi sudah ada ilmu baharu dan sebagainya. Mereka mengkaji tentang stylistik, mereka mengkaji tentang bagaimana penyampaian itu, kan, cerita-cerita rakyat di daerah-daerah tertentu seperti di negeri Johor, daerah Mersing, kemudian cerita rakyat di pulau-pulau dan sebagainya. Jadi pada ketika itu tahun 60-an, 70-an, kan. Kemudian di situ juga pada ketika itu pada tahun 40-an tadilah saya nak cerita balik semula ke situ. Penglipur lara tadi dia ada selitkan unsur nasionalisme dalam cerita-ceritanya untuk membangkitkan semangat supaya berjuang untuk ke arah kemerdekaan. Tetapi apabila sudah ada medium elektronik dan sebagainya, mereka mula lupa peranan penglipur lara ni. Kemudian tahun 60-an ada kajian-kajian yang bersifat akademik dan sebagainya, dan selepas adanya itu, barulah penglipur lara ni diundang ke universiti untuk membuat persembahan dan sebagainya. Contohnya tokoh warisan penglipur lara negeri Johor, penglipur lara Ali Badrun bin Haji Sabur, Allahyarham, ya, giat melakukan persembahan kepada halayak tahun 80-an, 90-an, ya, hingga kini. Tapi sekarang kita lihat kejatuhan itu sudah mula adalah sebab mereka sudah lupa siapa itu penglipur lara, apa itu tukang cerita. Dan saya bersyukur sebab apa, ya, penglipur lara ni bukan hanya menyampaikan hiburan, tetapi dia menyampaikan banyak nilai baik dalam ceritanya. Dan dengan kajian yang ada dan sebagainya, masyarakat kini mula celik semula siapa dia penglipur lara untuk diimplementasikan dalam medium baharu. Betul. Ya. Dan saya juga sangat menghargailah, ya, ada institusi ataupun kerajaan negeri, contohnya kerajaan negeri Johor, ya, yang diusahakan oleh pihak Yayasan Warisan Johor, yang mana mereka mengadakan titik mula pengenalan tentang penglipur lara ini sejak awal sehinggalah bagaimana bercerita. Contohnya diadakan bengkel untuk nak mendedahkan kepada halayak apa itu penglipur lara dan cerita rakyat Melayu. Kemudian step kedua dari segi mengajar mereka bagaimana seorang penglipur lara bercerita. Bukannya apa, untuk nak mengimbau kembali memori kebudayaan orang Melayu kita. Kemudian dari situ akan diadakan pertandingan, ya, pertandingan untuk nak mengenal siapakah penglipur lara era moden.
Jadi di situ itu salah satu usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan kita lah dan juga pihak-pihak tertentu. Kemudian dan di situ saya lihat saya juga salah seorang dari penceramah dan sebagainya, pembimbing, dan saya lihat daripada tidak tahu kepada tahu dah, kenal dah siapa itu penglipu lara, dan dan juga pesertanya kita ambil dari anak-anak kecil seperti peringkat sekolah rendah. Jadi di situlah kita didik dia supaya tidak lupa kepada warisan tradisi kita tadi yang disampaikan secara turun-temurun. Jadi di situ itu pihak satu daripada langkah. Kemudian pendigitalan dan juga dengan adanya podcast seperti sekarang yang kita kemukakan menerusi medium elektronik dan sebagainya untuk nak mengimbau kembali peranan penglipu lara ni. Di samping cita-cita rakyat Melayu itu yang didigitalkan, dipentaskan untuk nak mengajar ataupun melakukan menyalurkan pengetahuan. Inilah yang disampaikan oleh penglipu lara kita dulu, dan cerita-ceritanya bagaimana fungsinya itu. Betul. Bila doktor cerita tentang apa inisiatif yang telah dilaksanakan tu, saya teringat daripada ayahanda kita lah, Tan Sri Datuk Wira Dr. Abdul Latif Abu Bakar. Dia sering mengingatkan saya tentang kita kena pastikan bahasa ini dijaga, sastra ini dibawa ke masa ke depan, dibawa, jangan tinggalkan sastra, sebab semua ni mempunyai elemen-elemen yang mempunyai nilai, yang mana kalau hari ini tak ada orang yang nak bawa ke depan, lama-lama dia akan hilang. Ya, betul. Jika tak ada kajian, tak ada fakulti, jadi lama-lama dia akan habis begitu saja. Sebab dari segi kesesuaian teknologi, dari segi kesesuaian era sekarang dengan anak-anak yang sekarang ni lebih celik IT, nak tengok in English. Jadi apa yang ada kita dibesarkan, macam contoh saya sempat merasa cerita-cerita lama, cerita-cerita rakyat ni, yang mana setiap daripada cerita tu dia akan memberi kesan dalam hidup kita. Bila kita nak buat sekian, teringat kisah macam ni. Bila kita nak buat macam ni, kita teringat, ni ada kisah dia macam ni. Jadi benda tu bagus. Jadi macam hari ni pun saya cuba untuk, kalau boleh, kepada anak-anak, macam anak saya pun, saya dah hari tu saya dapat peluang untuk tengok satu teater berkaitan dengan cerita rakyat. Saya ada rekod sikit, tunjuk kat dia, bagi dia faham, supaya benda tu kita dapat teruskan dari masa ke masa. Tapi saya nak tanya juga doktor lah, adakah doktor rasa generasi muda hari ini mengenali sebenarnya penglipu lara tu, ataupun sebenarnya tak tahu pun tradisi ni apa? Ya, betul. Pandangan peribadi, tak apa, pandangan peribadi doktor. Okey, pertama kali ketika saya mengadakan sesi ceramah lah, pengalaman saya. Pertama kali saya tanya, apa yang anda faham tentang penglipu lara? Jadi tukang cerita, mereka tidak tahu. Jadi mereka kata lagu Penglipu Lara oleh Azama. Lagu Penglipu Lara daripada Azama. Jadi tapi tak apa, Azama terima kasih sebab masih mengingatkanlah apa itu penglipu lara. Betul. Jadi di situ saya dapati mereka tak tahu. Tapi bila saya kata contoh cerita Sang Kancil, tahu cerita Sang Kancil dengan kura-kura, cerita pelbagai lagi cerita rakyat kan, hikayat Pelanduk Jenaka, mereka tahu. Jadi di situ bagaimana kita nak cakap siapa yang sampaikan cerita itu? Orang yang bercerita. Itu yang kita panggil dia tukang cerita ataupun penglipu lara, baru mereka faham. Jadi sekarang apabila saya pergi ke sesi kedua, saya tanya siapa penglipu lara? Mereka dah tahu. Jadi sebenarnya usaha kita lah yang untuk memberikan ilmu kepada generasi muda. Mereka tak salah, tak mengenal, tapi kita yang kena menyuntik ilmu itu kepada mereka supaya mereka kenal. Kalau kita lihat masyarakat barat sana, sebelum tidur mereka akan menceritakan fairy tales kepada anak-anak. Betul. Kan? Betul. Mungkin kita sebagai ibu bapa
kita boleh lakukan itu. Benda yang sama dengan anak-anak sebelum mereka tidur. Jadi secara tidak langsung kita juga menjadi seorang tukang cerita ataupun penglipur lara. Kerana kita dah dapat menghiburkan anak-anak kita dan juga dapat mendidik anak-anak secara tidak langsung. Jadi dengan itu, mungkin nilai murni ini akan dapat diadaptasi lah, diaplikasi dalam kehidupan sebenar. Jadi tak salah sebenarnya kalau kita lihat konsep tradisi lisan itu sendiri, yang mana dituturkan secara lisan dari generasi ke generasi dan ada tokoh tambah. Jadi bukan kita nak ikut satu-satu cerita lama tu. Kadang-kadang kita boleh sesuaikan ia ikut peredaran zaman tetapi tanpa mengubah yang asal itu. Peristiwa asal, siapa wataknya, kita tak ubahlah. Kalau Pak Pandai lah. Yalah. Kan? Jadi begitu. Kan? Kalau kita lihat Winstead, seorang orientalis barat yang mengatakan bahawa penglipur lara ni seorang yang folk romance. Maksudnya dia menyampaikan sesuatu itu yang nilai-nilai yang dia ada menggunakan bahasa yang bombastik, dia dapat menghiburkan dengan estetiknya, kan, bahasa-bahasa yang ada nilai estetika dan sebagainya. Jadi di situlah kalau kita lihat, sebab orang Melayu ni, orang Melayu dulu-dulu dia menyampaikan cerita yang tersirat, cerita rakyat itu mendidik secara tersirat, bukannya dia mahu mempelekehkan orang Melayu itu seperti cerita Pak Pandai, kan, bukannya dia nak mempelekehkan orang Melayu yang tidak tahu berfikir dengan bijak. Sebenarnya dia nak mendidik orang Melayu supaya kalau nak bertindak tu kenalah fikir, begitulah. Mesej itu. Ya, mesej itu. Sebab itu sebenarnya penyampaian cerita rakyat Melayu oleh penglipur lara ini satu daripada wahana komunikasi yang mana ia menyampaikan mesej yang bermakna kepada audien. Apabila diterjemahkan dalam bentuk makna, dia dapat mengaplikasikan itu dalam kehidupan yang sebenar. Mesej disampaikan sama ada secara direct ataupun tersurat. Ya, itulah betul. Selalunya, kan? Ya, betul. Okey, hari ini doktor, semua anak-anak semua dengan gadget, dengan social media. Betul. Jadi saya nak tanya dengan doktor lah, pandangan doktor, macam mana social media ni boleh bantu nak hidupkan balik seni penglipur lara ni? Okey, baiklah. Sebenarnya sekarang kalau kita lihat medium baru, kan, banyak. Jadi kenapa kita tak gunakan dia ke arah jalan yang betul, kan? Jadi di situ kita boleh masukkan unsur penglipur lara itu dalam TikTok. Kerana kita lihat sekarang masyarakat gemar dengan TikTok. Betul. Jadi itu saja caranya, ya, sampaikan cerita-cerita rakyat, kemudian bagaimana penglipur lara bercerita, kan. Jadi sebenarnya satu daripada contoh apabila saya memberikan ceramah tentang penglipur lara cerita rakyat, apabila saya minta mereka beramai-ramai menyanyi bersama-sama Seloka Pak Kadok. Okey. Jadi mereka menyanyi bersama-sama, mereka happy, gembira dan tahu, oh ini cerita Pak Kadok, kan. Jadi kena fikir dulu, kalau tidak nanti kesannya buruk. Contoh begitu. Jadi generasi muda juga boleh didedahkan dengan selain daripada TikTok, YouTube, dalam bentuk digital, kemudian YouTube, cerita-cerita rakyat Melayu dan sebagainya, dan juga kita boleh aplikasikan dia dalam bentuk seni persembahan. Contoh usaha yang dilakukan oleh Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, yang mana kami ada menawarkan kursus kesusastraan rakyat Melayu, yang mana pengajarnya saya sendiri, dan di situ saya dapati dalam era-era kini, kan, kita nak menarik generasi muda menerusi apa, kan, kita adaptasi ataupun implementasikan dalam bentuk pementasan. Jadi di samping pementasan, kita highlight juga cerita ni disampaikan oleh penglipur lara, dan juga kita bimbing anak-anak tadi supaya boleh bercerita
seperti penglipu lara. Walaupun tidak mahir, tetapi sekurang-kurangnya mereka belajar dan mengasah bakat mereka di situ. Jadi selain daripada itu, pada era masa kita ada COVID dulu, kita bekerja dari rumah. Kan, dan kursus ini tetap berjalan ya. Dalam pengajaran saya tu, saya lakukan implementasi dalam bentuk digital. Contohnya, saya minta pelajar saya buat filem, atau bukan dalam bentuk cerita rakyat tadi yang didigitalkan. Jadi di situ mereka akan berusaha bagaimana mereka nak buat dalam bentuk digital yang mana mereka semua jarak jauh. Jadi betul. Di situ ada kreativiti. Betul. Jadi usaha yang dilakukan ini secara tidak langsung dapat membangkit kembali memori kebudayaan dan juga tradisi lisan kita supaya tidak hilang di telan zaman. Melestarikan, memugarkan penglipu lara dan juga tradisi lisan itu sendirilah. Sebenarnya ada banyak cara untuk kita bawa ke dalam social media, ke dalam teknologi baru ataupun zaman sekarang ni lah kan. Jadi saya nampak, saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada fakulti, kepada doktor sebab membawa inisiatif ini yang saya kira satu inisiatif yang cukup penting. Kita nak bawa, inilah kita punya warisan. Inilah dia, kita asal usul kita dulu, macam mana adanya kita hari ini daripada ayah, daripada atuk, nenek dan sebelum-sebelumnya. Inilah dia warisan yang membawa kita sampai jadi ke hari ini sebenarnya. Betul. Tapi doktor, ada satu pempengaruh ni, tak tahulah doktor kenal ke tak kenal, namanya DMA Islam. Dia mengatakan kos macam Masscom, komunikasi, teater, saya kira macam bahasa ni termasuk sekali lah, sebagai satu kos yang sia-sia. Dia berkata begitu. Jadi saya tak setuju, sebab bagi saya setiap kos yang disediakan di universiti mempunyai peranan, mempunyai objektif untuk menjadikan siapa-siapa. Sebab dalam hidup kita ni saling melengkapi. Kita tak boleh fokus kita saja, sebab ada orang yang akan melengkapi kita. Jadi pandangan doktor, sebab saya memang cukup tak bersetuju apa yang DMA Islam kata. Dia kata fakulti ataupun kos Masscom, komunikasi, kos teater, kos, saya kira bahasa sekali sebab ada berkaitan dengan teater dan sebagainya, ini kos yang sia-sia. Silakan doktor. Sangat menyedihkan. Okay. Dan pada pandangan peribadi saya lah kan, sebenarnya kita manusia ni perlulah melengkapkan diri dengan pembangunan insan. Jadi di situ kalau kita lihat kursus-kursus yang disebutkan oleh Encik Syafiq tadilah sebenarnya mempunyai nilai-nilai. Contohnya kursus asal rakyat lah kursus saya. Contohnya kan, dia mempunyai nilai-nilai yang membentuk seorang insan yang holistik lah, yang mana mereka mempunyai nilai murni di dalam diri, adab, sopan, bagaimana mengenal budaya dan sebagainya. Kalau tanpa itu, bagaimana kita nak menjadikan seseorang insan itu yang sempurna? Kalau kita mempunyai kemahiran, kepandaian, kepengetahuan yang bersifat saintifik, contohnya kan, ataupun yang kursus-kursus yang popular sekarang, dan juga menjadi rebutan di luar sana dari segi pekerjaan dan sebagainya, dikatakan begitu. Tetapi kalau kita tidak lengkapkan diri kita dengan nilai-nilai ihsan tadi kan, bagaimana kita nak membentuk seseorang yang mempunyai ciri-ciri insan madani tadi. Betul. Kerana ia berbalik kepada kejiwaan kita, jiwa kita, kerohanian kita, dan juga bagaimana pembangunan diri kita, pembangunan insan dalam diri itu. Jadi kalau kita lihat kursus-kursus sebeginilah, kalau komunikasi tadi yang bagaimana sebagaimana Cik Syafiq kata, bagaimana kita nak berkomunikasi dengan manusia. Jadi sebelum berkomunikasi, kita akan encode dan decode. Kita encode kita punya
message itu, sama ada dia dapat memberikan makna ke tidak, dapat tak membentuk seseorang, mensosialisasikan manusia ataupun memberi makna supaya mereka dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sebenar. Contohnya itu komunikasi, kan, menggunakan bahasa yang baik. Kita pun dalam Islam disuruh supaya berkata-kata dengan menggunakan bahasa yang indah, yang baik, supaya tidak mendatangkan sebarang keburukan dalam proses komunikasi kita. Dan contohnya itu komunikasi. Dan juga kesusastraan Melayu pula, contohnya kesusastraan rakyat lah. Kesusastraan rakyat. Bagaimana cita-cita rakyat, kita nampak cerita rakyat sahaja. Kita nampak peranan tukang cerita sahaja. Tetapi peranan tukang cerita itu, dia menyampaikan nilai pendidikan yang dapat membentuk seseorang itu, mensosialisasikan seseorang itu supaya dapat mengaplikasikan segala bentuk mesej itu dalam kehidupan nyata. Jadi secara tak langsung dia dapat membentuk diri mereka. Dalam sajak juga ada unsur-unsur nasionalisme, contohnya tema dan persoalan sebegitu, dan juga bagaimana elemen kemasyarakatan, kan, dimasukkan dalam karya-karya seperti novel, cerpen dan sebagainya. Jadi pada pandangan saya, kita ini perlulah seimbang. Dalam kehidupan kita, untuk mencari ilmu itu perlulah seimbang. Dan kursus-kursus yang bersifat social science ini, saya dapati ia sangat penting untuk nak membentuk seseorang itu, pembangunan insan. Betul. Supaya ada sifat-sifat yang ihsan, betul, empati, ke arah pembentukan insan madani. Jadi itu perlulah, jadi perlu seimbang. Kalau kita lihat di negara barat, kan, dalam di negara barat sana, apabila saya, di sanalah pengalaman saya, apabila saya di universiti, saya lihat anak-anak seperti mereka mungkin primary, secondary school, kan, mereka dibawa oleh guru-guru keluar bilik darjah, berkomunikasi dengan alam. Jadi mereka akan bersajak, mereka akan berpuisi untuk menghargai alam, contohnya. Jadi di barat sana. Jadi di sini saya tak pasti, mungkin juga di dalam bilik darjah dan juga ada juga di luar bilik darjah dilakukan benda yang sama. Tapi perkara ini perlulah diteruskan dalam institusi pendidikan kita, supaya ilmu itu bersifat seimbang, untuk membentuk seseorang insan yang seimbang tadilah. Terima kasih Doktor sebab menerangkan dengan lebih detail. Sebab saya sendiri pun tak bersetuju dengan apa yang dikeluarkan, sebab kehidupan kita ni bukan cerita pasal siapa yang lebih bagus, bukan cerita siapa yang banyak duit, bukan kehidupan kita bukan tentang duit, tapi kita nak membentuk nilai adab, akhlak dalam diri. Sebab apa yang kita ada hari ini akan menentukan tamadun kita ke depan. Siapa yang kita nak lahirkan ke hadapan. Adakah orang yang tak ada adab, adakah orang yang tak ada budi pekerti, cara bercakap, maksudnya dari segi komunikasi. Jadi inilah penentu dia. Maksudnya kita tak boleh menjatuhkan mana-mana pihak. Kita tak boleh nak kata ini bagus, ini tak bagus. Sebab macam doktor cakap, saling melengkapi. Semua kita saling melengkapi. Mungkin doktor sedikit nak promote tentang fakulti. Mungkin ada anak-anak ataupun ibu bapa pendengar yang mungkin lepas ni tiba-tiba jatuh hati nak hantar anak untuk sambung belajar dalam bidang bahasa moden ataupun dan juga dalam bidang kesusastraan. Mungkin Okey. Terima kasih kerana beri peluang. Okey. Jadi sebenarnya Fakulti Bahasa Moden kita mempunyai pelbagai bidang lah, seperti bahasa dan juga komunikasi, dan juga kalau jabatan bahasa itu ada Jabatan Bahasa Melayu, Jabatan Bahasa Asing, dan seperti ada bahasa Arab, bahasa Perancis dan sebagainya. Kemudian ada juga bahasa Cina, komunikasi dan juga bahasa, pelbagai bahasa. Dan di situ kita dapati ada peringkat bachelor dan juga master juga lah, dan juga PhD. Jadi di situ kita adakan juga sepenuh masa dan juga separuh masa, dan kita juga ada trimester untuk pelajar-pelajar yang tidak sepenuh masa bachelor tu. Mereka boleh adakan pada
hujung minggu dan sebagainya. Dari segi peluang pekerjaan, Ya. mungkin doktor boleh perkenalkan juga kepada orang ramai yang nak tahu apa ataupun boleh jadi apa lepas ni kalau daripada Fakulti Bahasa. Okey, daripada Fakulti Bahasa. Contohnya lah kalau Fakulti Bahasa Moden ni, kalau Jabatan Bahasa Melayu, pelajar kami ada juga yang bekerja di Dewan Bahasa dan Pustaka, ada juga yang menjadi guru, dan juga perancang bahasa contohnya. Penting, betul. Kalau dalam bidang kesusasteraan rakyat Melayu ni ada juga yang bekerja di mana-mana museum contohnya, dan juga syarikat penerbitan dan sebagainya kan. Jadi ada peluang juga tu besar peluang sebenarnya besar, kan. Banyak besar. sebenarnya cabang boleh pergi. Betul. Dan keperluan untuk individu-individu yang berada dalam fakulti ni pun banyak di luar sana. Ya, betul. Mereka juga boleh jadi seorang penulis kan. Betul. Di samping itu mereka dapat menjana pendapatan kan, menulis mana-mana saja pihak penerbitan boleh hantar. Jadi kepada ibu bapa ataupun kalau ada anak-anak yang tengah fikir nak sambung belajar, nak ke mana, lepas ni boleh jumpa dengan doktor, cari doktor di fakulti, di UPM Fakulti Bahasa dan juga Komunikasi. Sempat promote dulu. Kita promote sikit supaya kita nak lahirkan lagi ramai orang yang berada dalam bidang yang membawa warisan kita ini, doktor. Jadi kepada semua pendengar yang baru saja dengar kita berada di dalam Peduli Radio, radio kebajikan pertama Malaysia. Jadi hari ini kita kupas sedikit berkaitan dengan cerita Panglipo Lara Melayu, warisan tradisi yang tiada nokta, yang mana kita bawakan khas Profesor Madya Dr. Roslina Abu Bakar yang merupakan pensyarah di Jabatan Bahasa Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM. Jadi tadi kita dah cerita panjang lebar tentang Panglipo Lara. Saya cukup seronok. Mungkin akan datang kita boleh kupas lagi topik-topik yang membawa warisan, seni dan warisan Melayu ini yang kita boleh bawa supaya lebih ramai orang tahu. Dan dengan cara macam ni juga kita membuka, mungkin ada yang tak pernah tahu, yang tak pernah dengar, jadi dia membuka ilmu baru kepada mereka yang kat luar sana. Jadi sebelum kita ke akhir, segmen-segmen akhir ni, mungkin ada tak cadangan doktor ataupun apakah usaha yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah, universiti ataupun institusi budaya ataupun masyarakat sendiri untuk kita pelihara tradisi penceritaan ataupun Panglipo Lara ni. Okey, baiklah. Jadi kalau tidak dipecahkan ruyung, mana kan dapat sagunya. Jadi kat situ kalau kita hanya berdiam diri tanpa melakukan sebarang usaha untuk nak melestari dan juga memugarkan semula tradisi lisan, maka hilanglah ia. Jadi ditelan zaman sekarang pun kita lihat pelbagai perkara baru yang menyuntik dalam generasi baharu kita kan. Jadi dari segi mindanya kan, dari segi dan mempengaruhi perlakuan. Jadi di situ tugas kita adalah untuk memugarkan kembali tradisi lisan itu contohnya dari segi banyakkan penerbitan cerita-cerita rakyat Melayu kan, yang dijadikan santapan untuk baca, bahan untuk bacaan anak-anak kita peringkat rendah lagi. Dan juga usaha-usaha yang dilakukan untuk bukan kita nak cari Panglipo Lara yang macam dulu tu kan, duduknya di bangsal dan bangsal bercerita, pangkin dan sebagainya. Tapi mungkin sekarang ni kita baharukan dia modern, dalam dunia baharu dari segi digitalkan dia kan. Betul. Ataupun dengan adanya usaha-usaha pihak Kementerian Pendidikan dan juga kerajaan negeri peringkat negeri, peringkat kebangsaan untuk nak melakukan sesi bengkel kan, untuk nak memugarkan kembali. Betul. Membawa mereka ke era dahulu kala, tanpa kita kita boleh mengubah suaikan dalam era kini lah. Maksudnya tanpa kita lupa
walaupun kita dah berada dalam era moden sekarang ni, Betul. jangan lupa yang budaya kita yang lama-lama tu, ya, tradisi lisan kita, budaya kita, ya, supaya kita kenal jati diri kita, identiti, kan. Dari segi masyarakat, apa peranan masyarakat yang masyarakat boleh nak Lakukan. menyambung ataupun kita sentiasa ataupun viralkan story-story ataupun cerita-cerita rakyat yang Ya. kita tahu ada mesej-mesej yang ada mesej baik kepada masyarakat. Betul tak Doktor? Maksudnya masyarakat betul. kita pun kena Kena sama-sama berganding bahu. walaupun kita tak mungkin kita tak arif tentang sebagai seorang penglipu lara, Ya. tapi bila ada kisah-kisah yang dibawa yang mana kita tahu itu adalah warisan, itu adalah cerita rakyat, kita boleh sama-sama memanjangkan, kita boleh sama-sama mengenengahkan kepada anak, keluarga dan kepada semua, kan. Pandangan saya. Apa mesej ataupun harapan terhadap kelangsungan warisan penglipu lara Melayu ni di masa akan datang? Okey, pada pandangan saya lah, ya, saya harap penglipu lara Melayu ni, ya, tradisi lisan Melayu dapat dilestarikan, dipukarkan, kan, supaya ia terus kekal sepanjang zaman. Kita jangan pinggirkan budaya lama kita, ya, walaupun ia berubah tetapi tidak menukar kita punya jati diri kita, adab, ya, sopan santun dan sebagainya yang ada syarat dalam penceritaan cerita rakyat Melayu oleh penglipu lara. Jadi penglipu lara itu sendiri yang sangat istimewa, yang unik, yang boleh bercerita dengan menggunakan pelbagai kemahiran, ya. Di situ kita perlulah kenal siapa itu penglipu lara dan cubalah menyuntik ilmu itu dalam generasi baru supaya mereka juga dapat kita dapat melahirkan penglipu lara era moden yang sesuai dengan zaman. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Profesor Madya Dr. Roslina Abu Bakar, yang mana kita membawakan ini adalah warisan Melayu, warisan kita Malaysia, daripada kisah-kisah penglipu lara lah. Kita hari ini berjaya ke dalam kehidupan kita, dalam pembangunan negara dan sebagainya. Jadi terima kasih banyak Doktor. Saya mengharapkan cerita-cerita rakyat diperkembangkan dari masa ke masa dan juga peluang di dalam social media lebih besar, Ya. dan juga masyarakat saling membantu. Caranya kita sama-sama panjangkan, kita boleh share, kita boleh viralkan supaya kisah-kisah yang mempunyai mesej ini lebih baik sampai kepada masyarakat, Ya, daripada betul. kisah-kisah yang kita membawang. Kisah-kisah yang tak ada faedah, yang tak ada maksud, tetapi kita panjangkan kepada masyarakat. Betul. Jadi itu sedikit sebanyak perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Madya Dr. Roslina Abu Bakar yang merupakan pensyarah daripada UPM. Kita dah kupas tentang kisah warisan penglipu lara. InsyaAllah kita akan kupas banyak lagi di masa akan datang. Jadi sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua pendengar.